Pernah tak rasa lost bila orang tanya, besar nanti nak jadi apa? Semua kawan macam dah ada plan. Nak jadi doktor, peguam atau YouTuber terkenal. Kepala awak pula penuh dengan tanda soal gergasi. Bagi tengok panel aspirasi dalam kepala dan ia kosong. Rasa macam ada moodlet sedih warna biru muncul kan? Tak tentu arah. Tapi tahu tak, perasaan ini 100% normal. Hidup bukan macam pilih satu career path dalam The Sims dan terus kekal di situ selamanya. Ia lebih kepada membina pelbagai skill yang berbeza. Fikirkan tentang sim awak. Dia tak terus jadi chef handalan dalam satu hari. Mula-mula, dia belajar buat salad. Mungkin hanguskan roti bakar beberapa kali. Tapi setiap percubaan akan naikkan skill bar memasaknya sikit demi sikit. Jadi apa kata kita buat skill challenge dalam dunia sebenar? Minggu ini cuba belajar masak satu resipi mudah dari TikTok. Minggu depan cuba lukis sesuatu guna aplikasi percuma di telefon. Atau mungkin belajar 3 kod gitar yang senang. Tak perlu jadi pakar pun. Matlamatnya cuma untuk meneroka. Setiap kali awak cuba benda baru, bayangkan skill bar awak sedang terisi. Dan satu moodlet gembira penemuan baru muncul. Lama-kelamaan, awak akan jumpa aktiviti yang buat plumbob awak bertukar hijau terang. Jadi jangan risau kalau belum ada jawapan. Proses mencari itu sendiri adalah satu pengembaraan yang seronok.